orang yang terkait dengan Perdana Menteri dapat projek ratus juta. So dia menimbulkan persepsi, kita kata dulu kronisme, kita menentang kronisme. Sekarang ini tiba-tiba ada orang yang terkait dengan Perdana Menteri, walaupun dia kata dia tidak lagi terlibat dengan politik, mendapat projek bilion-bilion ringgit. So kita nak kata macam mana tuan? Kita nak justifikan macam mana? Jadi kau nak kata tak payah Lais? Bukan. Saya kata bukan tak nak payah. Tapi macam mana persepsi itu kita boleh buat dan kita boleh bulldoze dengan mudahnya. Kok iya pun. Jangan pakai nama sendirilah. Takkan itu pun aku nak ajar. Kan? NextG wins 6-year contract to upgrade Malaysia National Card ID. Dia NXG wholly owned subsidiary Datasonic will modernize Malaysia National ID infrastructure with a contract worth around 733 million ringgit, approximately 173 million USD. The ideal includes biometric card production will kick off June next year. In continuation of the service it has provided for the My Card ID since 1999. Betul, kita tak nafikan. Dia dah provide the service since 1999. But that's not the point. The point is, bila ada seseorang yang dikaitkan dengan Perdana Menteri, tak semestinya dia je yang boleh dapat projek ni, mungkin boleh bagi pada orang lain. Tapi adakah kerana Farhas masuk dalam itu, maka dia diteruskan projek? Itu persepsi dia. Saya bukan kata itu sebab dia, saya kata itu persepsinya. Dan kalau perkara ini tidak ditangani dengan baik, tuan-tuan, you know what will happen tak? Tuan-tuan agak siapa yang akan terpalit? Anwar Ibrahim. Menteri KDN. Tapi kelulusan itu daripada kabinet. That's not. Rakyat tak tahu dan tak kisah pasal perkara tersebut. Dia kisah pasal apa kita cakap dahulu. Apa yang kita cakap dahulu, itu sepatutnya kita tunaikan. Kita bercakap soal rasuah, soal integriti, soal kronisme, soal nepotisme. Tapi dalam masa yang sama, nampak gayanya macam ke arah itu praktisnya. Jadi kalau rakyat hilang kepercayaan kepada kita selepas ini, jadi kita nak salahkan siapa, tuan-tuan? Sebab itu saya kata politik is all about perception. Politik ini adalah mengenai persepsi. Bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai pengundi, sebagai orang yang menentukan siapa pemerintah seterusnya akan berfikir. Kalau macam ni lah, apa beza dia dengan UMNO dahulu? Kalau macam ni, apa beza dia orang dengan Bersatu dahulu? Kalau macam ni, apa beza dia dengan Ismail Sabri dahulu? Apa beza? Itu soalan yang akan ditanyakan oleh, as much as kita tak nak benda itu berlaku, as much as that, realitinya berbeza. Realitinya berbeza, tuan-tuan.